Jadi sebenarnya bila kita sebut pasal dakwah ni, kita mesti kena keluar tabligh ke ataupun dakwah secara ringkas macam kita nasihat anak tu pun dikira dakwah kan? Itulah soalan ni saya tanya dengan sahabat saya, soalan sama macam ni. Habis saya kata, habis aku kena keluar ke? Saya kata macam tu kan. Saya kena ikut tabligh ke? Jawapan dia sangat luar biasa. Dia kata abang tak perlu pun ikut siapa-siapa, dia kata. Kita cuma ikut Rasulullah SAW dan ikut pada sahabat. So macam mana dia kata? Dia kata, dengan kita mendakwahkan manusia kepada agama dengan niat supaya diri sendiri. Dan kita mendakwah manusia kepada agama, tapi niat dia untuk islah diri. Bukan untuk istilah orang. Selalu kita kata dengar dakwah ni, saya nak dakwah ke anak saya lah, saya nak dakwah ke isteri saya lah, dengan niat supaya mereka boleh berubah kan. Tetapi apa yang difikirkan oleh Maulana alaih rahmatullahi, satu orang yang jadi penggerak kepada usaha dakwah ini, yang mana kali pertama bila beliau nak gerakkan usaha dakwah, dia kata kita tidak boleh menafikan mana-mana usaha yang lain. Usaha yang nak ajak anak ke, ajak isteri ke, daripada persatuan ke, daripada parti-parti politik dan sebagainya. Yang buat usaha dakwah kita tidak boleh nafikan. Tak boleh nak kata, ini cara saya lah yang paling betul. Dan semua ni betul. Tetapi untuk dakwah yang paling sempurna adalah mendakwahkan manusia kepada kalimah la ilaha illallah dengan niat supaya hakikat kepada kalimah la ilaha illallah tu, keyakinan tu masuk dalam diri saya. Maknanya kita pergi ke satu dunia pun, kita pergi ke Sepanyol ke, pergi Afrika ke, Rusia ke, mendakwahkan manusia kepada agama. Tetapi kita kena fikir satu je. Orang yang akan mendapat hasil tu yang pertama, lepas tu dia kata wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ni siapa belajar bahasa Arab dia tahulah, kat situ ada perkataan nun dan lam yang ditahqiqkan oleh Allah Ta'ala yang pasti dapat. Apa yang akan dapat? Apa yang lebih bernilai pada dunia? Adalah hidayat. Itulah perkara yang paling penting. Dalam khazanah Allah Ta'ala ni dia banyak benda. Tapi dia kata perkara yang paling penting yang perlu kita minta, yang perlu kita usahakan adalah islah diri kita. Daripada dulu kita tak pernah takut dengan Allah. Dan Allah Ta'ala kata usahakan atas islah supaya iman kita masuk dalam diri kita, supaya sifat-sifat iman tu iza zukrallahu wajilat qulub, disebut nama Allah hati tu bergetar takut dengan Allah kan. Dia nak supaya sifat-sifat tu masuk pada diri saya. Itulah maksud dakwah yang kita bincangkan pada hari ni. Saya pun pernah terfikir juga, kalau kita asyik nak nasihat pada orang lain tapi bukan untuk diri kita, kita rasa macam kita selalu betul. Betul tu Haji. Kalau kita buat dakwah niat untuk betulkan orang lain, dia ada dua keadaan. Sama ada kalau dia tidak sukses, kita akan rasa kecewa. Kecewalah saya kan. Saya dah dakwah orang kampung saya, saya dah dakwah negeri saya dakwah anak isteri saya, tapi mereka tidak berubah, jadi kecewa. Kalau seandainya berjaya, kita akan rasa sifat-sifat sombong, ujub akan datang pada diri. Ini sebab saya lah ni, dia orang ni berubah. Tu bahaya dia tu.